Ingat masa baca khutbah jangan buat kutipan derma. Hukumnya makruh. Orang khutbah jalan tong, jangan jalan tong. Nak jalan tong derma sebelum khutbah atau selepas solat. Masa habis dah solat, orang duduk berzikir subhanallah, 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 buat jalan tong. Dua pahala dapat, pahala subhanallah, pahala sedekah. Tapi ketika baca khutbah, fastami'ulah. Allah kata dalam Quran, fastami'u, dengar molek-molek, jangan siapa tak dengar. Dia gitu. Jadi kata fatwa ulama-ulama dalam kitab-kitab mufti, ketika sedang baca khutbah, jangan buat jalan tong, jangan ada orang jalan kucik sedekah, jangan ada orang bagi air minum untuk orang dahaga. Faham lagi? Tak boleh. Bukan haram, tidak sah sembahyang. Jadi perbuatan itu makruh.